Dan selamat petang kita ucapkan daripada Stadium Kuala Lumpur Ceras ini. Kita bawakan kepada anda perlawanan minggu yang terakhir antara Kuala Lumpur Rovers FC yang menerima kunjungan daripada PT Atletik FC. Inilah dia line up untuk kesebelasan utama bagi Kuala Lumpur Rovers, di mana Adi sebagai penjaga gol akan berhadapan, akan juga dibariskan bersama dengan Amirul, Rafi, Zainul, Faiz, Syarul, Rafi, Hussein, Faris dan juga Firdaus sebagai kapten, dan Amer yang akan menggunakan posisi 4-5-1. Manakala untuk pasukan pelawat yang memakai jersey biru akan juga menggunakan 4-5-1, mempertaruhkan Syakir sebagai penjaga gol dan Faris, Yusri, Dirga, Latif sebagai pertahanan, dan dibantu di bahagian tengah Khairul, Arif, Syazwan, Indra sebagai kapten, Azharul dan juga Afif. Di atas padang untuk aksi terakhir Liga A1 ABSP Bank Championship 2024-2025 ini. Dan berlangsung sudah sepak bola yang dinantikan untuk pasukan KL Rovers. Mengambil bola itu Abdul Latif Suhaimi, hantaran menarik, membuka permainan untuk Azharul Nazarid. Azharul 1 lawan 1. Adakah beliau berjaya? Gagal melepasi Firdaus. Berjaya dikeluarkan. Masih dalam kawalan bahaya. Syazwan Zainul memilih untuk rembatan terus. Berjaya untuk terbias. Satu lagi percobaan dan jaringan menarik untuk PT Atletik yang membuka tirai. Karul Ashraf Ramli. Rembatan luar kotak penalti yang dipilih oleh beliau. Walaupun percobaan pertama Syazwan Zainul tidak berjaya untuk melepasi benteng pertahanan, tapi percobaan seterusnya daripada Khairul Ashraf Ramli. Cantik sepakan itu daripada luar kotak penalti, memberikan jaringan pembukaan. Amir Saidin menarik gerakan, cuba lakukan situasi 3 lawan 2. Syarul Amin, mampukah beliau untuk menyudahkan peluang ini? Satu hantaran menarik, tepisan yang dilakukan oleh Syakir Daniel. Oh, menafikan bola itu untuk sampai. Tapi ini peluang Faiz Mazlan. Peluang untuk jaringan penyamaan itu berlaku akhirnya daripada Muhammad Amirul Husaini. Terima kasih juga hasil terpaan daripada Muhammad Faiz Mazlan untuk mendapatkan kembali bola tersebut. Mudah untuk melorongkan kepada Amirul Husaini yang berada di posisi yang tidak dikawal. Dan jaringan itu berlaku selepas hantaran yang tidak mengena daripada Khairul Ashraf, yang juga merupakan penjaring gol pertama untuk pasukan PT Atletik sebentar tadi. Aksi di babak kedua sebentar saja lagi, tekanan diberikan. Dipintas oleh Rafi Mat Yaakob. Peluang untuk jaringan kedua itu berlaku. Lorongan dan Syarul Amin. Dan secara tiba-tiba kurang daripada 5 minit
Pasukan KL Rovers yang ketinggalan 1-0 sebentar tadi bangkit dengan 2 gol yang hadir secara tiba-tiba, dan kali ini mudah untuk mereka menghukum satu lagi kesilapan pasukan PT Atletik. Yang kali ini mudah saja untuk ditolak masuk oleh Syarul Amin. Rembatan terus berbanding menewaskan Cik Muhammad Arif yang berada di posisi pertahanan kanan. Sentuhan yang mungkin terlampau perlahan. Dan satu lagi kesilapan yang mengejutkan Eddie Danish di gawangnya, dan mudah untuk diterpa oleh Afif Jazimin. Untuk jaringan penyamaan itu berlaku dengan kesilapan hantaran daripada Muhammad Rafi. Mudah disambar oleh Afif Jazimin. Untuk akhirnya jaringan penyamaan yang didambakan oleh PT Atletik itu berlaku. Dan Faiz Mazlan, Syamim Yahya, Izrin. 1-2 yang berlaku antara beliau dan Faiz Mazlan melorongkan ke bahagian tengah. Peluang mudah untuk Amirul Husaini untuk jaringan kedua peribadi beliau pada aksi petang ini, dengan kemasukan dan impak pantas yang dilakukan oleh Muhammad Izrin. Sejak dia baru masuk ke posisi sayap kiri itu, 1-2 menarik antara Izrin dan Faiz Mazlan. Hantaran lolos ke bahagian tengah dan mudah disudahkan oleh Amirul Husaini untuk disudahkan dengan mudah oleh Ahmad Syamim Yahya. Dan jaringan tersebut sedikit sebanyak menutup peluang PT Atletik untuk mendapatkan kejutan dan juga sekurang-kurangnya 1 mata untuk dibawa pulang. Dan Ahmad Syamim Yahya dengan tenang menyempurnakan sepakan penalti tersebut untuk menewaskan Syakir Daniel. Dan keputusan ini mengubah angka 3 kepada angka 4 dengan keputusan semasa KL Rovers 4, PT Atletik 2. Selamat yang sangat baik. Hantaran terus. Larian yang dilakukan oleh Fakrul Aiman. Adakah ada mana-mana pemain yang mempunyai peluang untuk menyudahkan peluang tersebut, dan hat-trick untuk Amirul Husaini. Dan beliau membuktikan jika ada pemain yang berada di posisi tepat untuk menyudahkan jaringan, pasti ia adalah beliau. Tapi larian dan hantaran menarik daripada Fakrul Aiman. Satu dummy yang mungkin dilakukan oleh Muhammad Izrin membuka peluang mudah untuk Amirul Husaini melengkapkan hat-trick peribadi beliau untuk membawa keputusan kepada KL Rovers 5, PT Atletik 2.